Selamat pagi cikgu. Boleh cikgu perkenalkan diri sikit? Nama saya Cikgu Binoshuri, asal daripada JB dan sedang mengajar di SK Taman Johor Jaya 1. Okey. Jadi dah berapa lama cikgu berkhidmat dalam bidang pendidikan dan di sekolah ni lah? Bidang pendidikan dah dalam 5 tahun dan di sekolah ni baru setahun. Okey. Boleh cikgu kongsikan sedikit tentang perjalanan cikgu dan peringkat awal kerjaya pendidikan sehingga berpeluang menyambung pengajian ke peringkat PhD? Okey, masa saya tamatkan ijazah degree, masa tu zaman COVID. So semua benda online kan. Zaman tu, so masa online belum dapat interview lagi, so saya sambung belajar masters dekat Universiti Melaya dalam pendidikan juga, jurusan pendidikan, dan selepas habis masters dapat peluang daripada Universiti Melaya juga untuk sambung PhD. Okey. Jadi apakah bidang pengajian PhD yang cikgu pilih dan apakah sebab di sebalik pemilihan topik tersebut? Okay, bidang pengajian ialah pengurusan pendidikan ataupun lebih kepada educational leadership, dan sebab dipilih tu sebab saya lebih suka bahagian admin. Okey. Bahagian admin dan bahagian leadership. Okey. Seterusnya, bagaimanakah cikgu mengimbangi tanggungjawab sebagai seorang guru dan dalam masa yang sama menjalankan pengajian PhD? Pembahagian masa. So saya akan cuba untuk habiskan semua kerja sekolah di sekolah. Semasa balik rumah tu baru boleh buat thesis atau semua benda. Okey. Seterusnya, apakah harapan atau perancangan cikgu selepas menamatkan pengajian PhD kelak? Tak ada plan langsung. Harapan perancangan harapan tak ada perancangan nak try untuk apply job di universiti. Okey. Seterusnya, bagaimanakah pandangan cikgu tentang kepentingan guru memiliki kelayakan akademik tinggi dalam pendidikan masa kini? Penting untuk sebab akademik itu akan menyebabkan pemikiran kita untuk lebih terbuka, dan kematangan pun akan meningkat. Tetapi kalau tiada kelayakan akademik yang tinggi pun tak apa kalau sudah ada pengalaman kerja yang lama. Yeah, answer your questions. Terima kasih cikgu. Itu saja temu bual saya pada hari ini. Terima kasih. Thank you.